Menangi hati saya kena menangi hati anak-anak dulu. Sekolah lagi tak habis lagi, bawa diploma. Lepas diploma nak degree, insyaAllah lepas degree nak master. Jauh lagi perjalanan. Saya letak syarat ke anak saya, kau nak ada boyfriend ke, nak kahwin ke apa ke, settle sekolah dulu, dah kerja, dah dapat duit sendiri dan kisah dia. Tak ada masalah, bapak kerja, bapak lepas projek ni, projek tu. Bapak pengganti ke betul? Bapak relax dulu kan. Kita fokus kat anak-anak. Kalau of course lah, I mean benda ni kalau nak jadi, jadilah. Kan? Kalau ada suka sama suka, ada jodoh, teruskanlah. Buat masa ni kena tunggu green light dah. Of course untuk nak menangi hati saya, kena menangi hati anak-anak dulu. Sebab anak dah besar. Kalau anak okey, kita boleh pertimbangkan. Sebab macam mana pun kena go through orang. Second kena go through mak kan. Syam ni yang ketiga. Diorang tak pernah letak syarat. Sebelum ni diorang macam tak nak. Sekarang ni macam diorang macam diorang tak cakap diorang tak nak ke, diorang macam okey je. Masya-Allah. I bukan nak cakap I ni bapa yang terbaik, tapi I sentiasa akan cuba beri yang terbaik untuk anak-anak I share pun sekarang ni ada kurang sikit sebenarnya. Kalau dulu lagi aktif, sebab I rasa anak-anak I dah besar. Diorang pun macam kadang-kadang pun malu, segan dan sebagainya. Tapi pada Syam, diorang tahu, siapa yang rapat dengan Syam tahu, family tahu Syam bekerja untuk siapa, apa tujuan Syam. And diorang pun sangat-sangat memahami. And I think benda yang baik bolehlah dicontoh. Itu je. Tapi kalau nak cakap I ni contoh terbaik, takut jauh lagi. Dengan keadaan dunia sekarang ni, dengan benda-benda yang terjadi di sekeliling kita, sangat-sangat merisaukan. Especially kita ada anak yang besar-besar macam tu. So sebab tu pada Syam, benda yang paling penting, everything starts at home. Macam mana kita didik diorang, macam mana kita berkomunikasi dengan diorang. Sebab Syam sangat sensitif anak. So kalau diorang tahu kalau diorang ada masalah ke apa ke, I want to be the first point of contact, and I am the first point of contact, which is something yang Syam memang ajar diorang, didik diorang daripada kecil. So kalau ada benda yang tak okey setakat ni, Alhamdulillah, kalau ada benda tak okey dia akan bagi tahu. Ada yang pelik-pelik pun dia akan bagi tahu. So at least kita dah aware, dan kalau perlu bertindak, kita akan bertindak.